Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang semua di luar sana. Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang solat, tetapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini, kita akan lihat soalan-soalan berkenaan dengan solat jamak dan kasar. Firman Allah, apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tiadalah kesalahan bagi kamu untuk mengkasarkan daripada solat jika kamu takut fitnah orang kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Soalan ke-167. Apa hikmahnya kita dibolehkan solat jamak dan kasar? Jawapan, solat kasar ialah memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadinya solat zuhur, asar dan isyak hanya perlu ditunaikan 2 rakaat sahaja setiap satu. Sementara solat jamak ialah menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Ini bermakna sekali solat terus dibuat 2 solat, iaitu solat zuhur dan asar, manakala maghrib dan isyak. Ada orang yang tak setuju dengan solat jamak dan kasar. Katanya zaman sekarang zaman moden, bukan macam zaman unta. Zaman unta atau zaman kereta lembu memanglah patut ada solat jamak dan kasar. Apapun pertikaian yang dibuat, solat jamak dan kasar tidak dapat dipertikaikan kewujudannya. Ini kerana ia bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an naqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Yang bermaksud, terjemahannya, apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tiada kesalahan bagi kamu untuk mengkasarkan daripada solat jika kamu takut fitnah orang kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Dalam ayat ini diberikan keringanan solat kasar jika ada rasa takut terhadap orang kafir. Walau bagaimanapun, keraguan ini dihapuskan oleh Nabi SAW dengan sabdanya yang bermaksud, sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Riwayat Muslim. Walaupun naik kapal terbang atau kereta, tetapi apabila namanya musafir, akan wujud rasa letih dan sebagainya. Sebab itu disebut bahawa perjalanan jauh itu satu bentuk azab. Hikmahnya sebagai satu keringanan kepada orang yang bermusafir. Hei, bukan senang kalau bermusafir. Soalan ke-168. Kalau dulu zaman unta dan kuda, jarak yang boleh dikasar ialah 2 marhalah. Sekarang zaman kuasa kuda. Berapa jaraknya? Jawapan, 2 marhalah ini bersamaan dengan 90 km. Kurang lebih. Terdapat perbahasan yang panjang melebar berkenaan dengan jarak ini. Namun, insya-Allah inilah yang senang diguna pakai. Kalau dituruti pendapat para ulama, ada macam-macam pendapat. Kemungkinan terdapat hampir 20 pendapat. Ada yang menetapkan perjalanan sehari semalam atau 2 hari dan sebagainya. Bahkan ada yang berpendapat bahawa perjalanan satu batu juga sudah boleh solat kasar. Wah, kalau diterima pendapat ini, maka tiap-tiap hari boleh solat kasar. Apapun lebih baik dan wajar diterima jarak 2 marhalah, iaitu bersamaan 90 km kurang lebih. Begitu juga sebenarnya tak kisahlah sama ada perjalanan menaiki unta, kereta, kapal terbang atau kapal layar di laut. Maka jaraknya lebih kurang begitulah. Kalau di laut, jaraknya perlulah diubah kepada batu nautikal terlebih dahulu. Ini bermakna perjalanan dari Alor-Setar ke Pulau Pinang memang sudah boleh kasar solat. Begitu juga kalau perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka. Diceritakan bahawa ada hamba Allah yang tidak solat kasar walaupun sudah bermusafir dari Perlis ke Johor.
Apabila ditanya kenapa tidak solat kasar, maka dijawabnya bahawa dia tidak menggunakan pasport. Rupa-rupanya pasport disebut dalam bahasa Arab sebagai jawazus safar. Oleh kerana tidak ada pasport, maka dia bukanlah musafir. Hehe, tak betul macam tu. Tak kisahlah zaman unta ke zaman tahi unta, tetapi jaraknya tetap sama, iaitu 2 marhalah. Soalan ke-169. Bolehkah solat kasar kalau orang itu musafir kerana ingin menonton konsert Britney Spears? Jawapan, amboi, bagus ke kalau pergi tengok konsert macam tu? Sebenarnya, mengikut kebanyakan para ulama, perjalanan yang diharuskan kasar solat ialah perjalanan yang baik. Contohnya musafir kerana pergi haji. Begitu juga kalau musafir kerana menziarahi kaum keluarga, menghantar anak ke sekolah atau universiti dan sebagainya. Ini adalah perjalanan yang baik. Kerana haji adalah ibadat. Ziarah kaum keluarga amat dituntut bagi menghubungkan silaturahim. Begitu juga kalau perjalanan itu kerana percutian dan sebagainya seperti melancong ke Australia atau China. Tak ada salahnya untuk melancong. Tetapi kalau perjalanan itu kerana tujuan yang tidak baik seperti ingin merompak, minum arak atau berjudi di Genting, maka tidak diharuskan kasar solat. Adakah orang yang hendak bersolat kalau dia memang kaki minum arak atau kaki judi? Konsepnya ialah keringanan dalam agama bagi tujuan yang baik lagi murni. Kalau musafir kerana ingin berjudi diberikan ruang untuk kasar solat, ia seolah-olah sebagai galakan, menggalakkan perbuatannya. Berbalik kepada soal konsert Britney Spears, rasanya ia adalah konsert yang terlalu banyak unsur maksiat. Kalau begitu, tak sepatutnya ada keringanan kasar solat bagi tujuan ini. Soalan ke-170. Abu menetap di Kuala Lumpur dan ingin ke Johor. Bolehkah beliau solat qasar di rumahnya sahaja sebelum bertolak? Jawapan, seeloknya dia keluar sedikit dahulu dan memulakan sedikit perjalanan. Dengan itu barulah namanya sudah bermusafir atau sedang bermusafir. Contohnya, Abu menetap di Kota Damansara dan ingin pergi ke Johor. Kalau Abu hendak solat kasar, dia tidak boleh solat kasar di rumahnya, tetapi hendaklah memulakan dahulu perjalanannya. Mungkin apabila sampai Kelana Jaya, dia boleh solat kasar di situ kerana dia sudah memulakan perjalanan dan melepasi kawasannya. Ini dapat dipahami daripada ayat Al-Quran yang mengharuskan kasar solat apabila sudah mula berjalan di bumi. Firman Allah, وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Terjemahan, apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tiadalah kesalahan bagi kamu untuk mengqasarkan daripada solat. Surah An-Nisa ayat 101. Memanglah si Abu sudah ada niat ingin bermusafir, tetapi dia belum lagi bermusafir. Soalan 171. Salihah ada kursus di Pulau Langkawi selama 4 hari. Bolehkah solat kasar sepanjang kursus 4 hari? Jawapan, menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, apabila seorang musafir berniat untuk bermukim, yakni menetap sementara di sesuatu tempat selama 4 hari, maka dia tidak boleh lagi mengqasar solat. Jika kurang daripada 4 hari, maka baginya hak qasar solat. 4 hari itu tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak semula. Mudah saja. Selagi mana dia masih dalam keadaan musafir, maka baginya hak untuk solat qasar. Mudah kata, kalau program mesyuarat, kursus dan sebagainya hanya sekadar 3 hari, maka bolehlah diqasarkan solat. Kalau sudah masuk 5 hari, ini sudah kira masa yang panjang, maka tak usahlah dikasarkan solat. Namun, ada juga pandangan yang mengharuskan qasar solat hingga 18 hari kerana ada dalil hadis yang lain. Soalan ke-172. Ali pergi Australia untuk belajar selama 3 tahun. Sepanjang belajar di sana, dia sentiasa solat jamak dan qasar? Jawapan, senanglah kalau dapat solat jamak dan qasar sepanjang masa berada di sana. Tetapi dalam kes Ali, rasanya tidak wajar lagi dia solat qasar sepanjang 3 tahun berada di sana. Ini kerana dia bukan lagi musafir tetapi sudah menetap di sana atau bermukim selama 3 tahun. Tempoh dia berada di sana pun sudah diketahui, iaitu sekitar 3 tahun. Kalau dibuat begitu, makna kata semua pelajar yang berada di luar negara bolehlah solat jamak dan qasar. Kaedahnya ialah sesiapa yang sampai di suatu tempat,
lalu berniat untuk bermukim di situ selama beberapa hari tanpa syak, maka dia sudah dikira bermukim di situ. Soalan ke-173. Ada petugas perubatan yang terpaksa berada di bilik pembedahan hingga terlepas waktu solat. Apa nak buat? Jawapan, tak dapat dinafikan memang ada kes pembedahan yang mengambil masa berjam-jam lamanya. Contohnya, pembedahan bermula jam 10 pagi dan berakhir pada jam 5 petang. Makna kata sudah terlepas solat zuhur. Begitu juga ada kes di mana para pelajar yang terpaksa menghadiri peperiksaan hingga terlepas waktu solat. Contohnya, peperiksaan bermula jam 1 petang dan berakhir pada jam 4 petang. Mungkin waktu zuhur bermula pada jam 1.05 petang dan waktu asar pula bermula pada jam 3.45 petang. Ini bukan kes di Malaysia. Mungkin andaian begini boleh terjadi di luar negara. Kiranya kes begini termasuk dalam urusan yang amat penting. Bagi mengatasi masalah ini, boleh dipakai pendapat segelintir ulama yang mengharuskan jamak solat secara mutlak. Syaratnya cuma jangan selalu atau setiap hari sudahlah. Mereka bersandarkan satu hadis Ibnu Abbas yang berkata maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW bersolat di Madinah selama 7 atau 8 hari solat zuhur dengan asar, solat maghrib dan isyak. Nabi SAW menghimpunkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak di Madinah tanpa rasa takut atau hujan. Tujuannya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, adalah agar tidak menyusahkan umatnya. Oleh itu, bolehlah dipilih sama ada ingin dilakukan solat jamak itu secara takdim atau takhir. Misalnya, pembedahan dijadualkan bermula jam 2 petang dan berakhir pada jam 8 malam. Dalam kes begini, eloklah dilakukan solat zuhur dan asar terlebih dahulu sebagai jamak takdim. Ini bagi kes yang penting. Ada juga kedengaran cerita bahawa ada orang yang solat jamak kerana hendak menonton perlawanan bola sepak atau konsert. Oleh kerana perlawanan bola bermula jam 8 malam, sedangkan masuk dewan bermula jam 6 petang, maka dia pun niat untuk solat maghrib dan isyak secara jamak takdim atau takhir. Rasanya tak wajar dibuat begitu. Tak mati pun kalau terlambat masuk stadium bola. Keringanan jamak solat hanya bagi urusan yang amat penting sahaja. Soalan 174. Abu berasal dari Kedah, sekarang menetap di Kuala Lumpur. Ketika balik kampung, boleh atau tidak untuk dia solat qasar dan jamak? Jawapan, ramai juga yang keliru dalam bab ni. Ada yang terus qasar dan jamak walaupun sudah balik kampung. Ada yang tak qasar lagi, bahkan solat penuh. Apa-apa pun boleh, jangan tak solat sudahlah. Untuk memahami masalah ini, ada beberapa istilah perlu dipahami. Antaranya tempat kelahiran dan tempat bermukim. Dalam kes Abu, tempat kelahirannya adalah di Kedah. Ibu bapanya ada di situ, bahkan di situ tempat dia membesar sihat dan kuat. Tetapi sekarang ini tempat dia bermukim bukan di situ tetapi di Kuala Lumpur. Kerjayanya di Kuala Lumpur dan rumahnya pun di Kuala Lumpur. Oleh itu haruslah dia solat qasar jika dia pulang ke kampung ibu bapanya sekadar tempoh yang dibenarkan qasar iaitu 4 hari. Soalan 175. Saya biasa keluar pejabat pukul 6 petang. Kadang-kadang trafik terlalu sesak dan selalu lewat sampai ke rumah. Malangnya kadang-kadang sampai habis waktu maghrib. Baru sampai. Macam mana nak buat, Ustaz? Disclaimer. Saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Jawapan. Biasalah kawasan macam KL dan yang sama waktu dengannya. Lebih-lebih lagi ketika hujan. Soalan 175. Saya biasa keluar pejabat pukul 6 petang. Kadang-kadang trafik terlalu sesak dan selalu lewat sampai ke rumah. Malangnya kadang-kadang sampai habis waktu maghrib baru sampai. Macam mana nak buat, Ustaz? Disclaimer. Saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Jawapan. Biasalah kawasan macam KL dan yang sama waktu dengannya. Lebih-lebih lagi ketika hujan lebat kerana akan berlaku limpahan air yang tersekat sana sini. Akibatnya jalan tenggelam dan kereta-kereta pun tersadai. Kes begini adalah kes yang baru. Beberapa langkah boleh diambil, antaranya yang pertama, merancang perjalanan dengan baik. Yang kedua, solat di mana-mana masjid atau surau yang banyak wujud di sepanjang jalan. Yang ketiga, kalau kes terperangkap kerana banjir, dengan merujuk kepada prinsip untuk tidak membebankan umat, maka tidaklah menjadi kesalahan untuk solat jamak.
Ini berdasarkan hadis bahawa Nabi SAW pernah menjamakkan solat tanpa sebab takut atau kerana hujan. Sebahagian para ulama mengharuskan jamak solat secara mutlak dengan syarat yang tidak dijadikan adat. Ini bukan hanya kerana suka-suka hendak jamak solat, apatah lagi ketika menghadapi suasana banjir dan terperangkap dalam kesesakan trafik. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahawa harus jamak solat bagi polis trafik yang terpaksa bertugas mengawal lalu lintas jika keperluan amat mendesak. Soalan 176. Kawan saya kata boleh solat jamak apabila hujan. Best kalau macam tu. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Disclaimer. Saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Jawapan. Al-maklum bahawa hujan kadang-kadang lebat. Memang ada keringanan untuk jamak. Yang ini menghimpunkan dua solat iaitu antara Zuhur dengan Asar serta Maghrib dengan Isya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, harus jamak solat kerana hujan seperti hujan yang boleh membasahkan baju serta agak merumitkan untuk pergi semula ke masjid. Ialah hujan apa yang tak basah baju. Ada betul ayat yang boleh digunakan untuk tidak basah ketika hujan kalau menunggang motor iaitu baju hujan. InsyaAllah kalau diamalkan tidak akan basah. Cuma dibolehkan jamak takdim sahaja menurut satu pendapat. Ini bermakna harus dijamak antara Zuhur dengan Asar dalam waktu Zuhur, juga harus dijamak antara Maghrib dengan Isya pada waktu Maghrib. Syaratnya cuma adanya hujan ketika solat yang pertama. Bukan apa, cuma hukum bagi kemudahan umat. Sekali pergi solat Zuhur dan ada hujan, maka jika agak hujan ini akan berpanjangan hingga ke waktu Asar, maka haruslah dijamakkan. Jadi tak perlu membasahkan diri dan baju meredah hujan untuk ke masjid pula pada waktu Asar. Sketsa. Mengapa perlu berjemaah di masjid? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu adalah serigala bagi manusia, seperti mana serigala yang menyerang kambing-kambing yang terpisah dari kumpulannya. Maka hati-hatilah kamu, jangan menyendiri di lembah-lembah, tetapi hendaklah menyertai jemaah dan berada di masjid. Allah berfirman dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Bahai daripada Anas, demi keagungan dan kebesaranku, jika aku hendak menurunkan azab atas penghuni bumi, lalu aku melihat mereka yang memakmurkan rumah-rumahku, yakni masjid, dan yang paling kasih kerana aku, dan yang meminta ampun kepadaku pada waktu malam, maka aku elakkan azab itu daripada mereka. Wasubhanallahu ta'ala alam. Sekian saja. Semoga ada manfaat. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. InsyaAllah pada episod yang akan datang kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan solat-solat sunat. Kita bertemu sekali lagi di lain siaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.